Ada emas, maksudnya ada duit. Bila ada emas di tangan sendiri, duit kita tak beku macam pelaburan lain. Kita boleh pajak saja emas itu untuk dapatkan pinjaman segera daripada Arahnu pada bila-bila masa kita perlukan duit tunai. Tak perlu tunjuk slip gaji pun. Cuma serahkan emas itu sebagai cagaran. Walaupun ia digadai, emas itu tetap milik kita. Kalau harga emas naik pun, kita boleh nikmati kenaikan harga emas itu walaupun emas itu berada di dalam simpanan Arahnu. Bagi yang berniaga, boleh memanfaatkan pinjaman untuk pusingan modal bisnes. Bila dapat projek yang menguntungkan, pajak saja emas itu untuk dapatkan pinjaman. Lepas selesai urus niaga, tebus balik emas itu secepat mungkin supaya jimat dari membayar charge pinjaman Arahnu berlebihan yang dikira secara bulanan. Hasil keuntungan bisnes itu boleh cover untuk bayar kos pinjaman sekitar 1.15% sebulan. Sebenarnya bukan sekadar rolling business. Duit pinjaman itu juga boleh digunakan sebagai wang deposit membeli hartanah yang boleh dapat cashback ataupun apa saja keperluan mendesak yang kita mampu bayar balik dalam masa 6 hingga 12 bulan. Kelebihan ini memang tak ada pada GIA ataupun emas digital. So, yang buat bisnes tu, jom buat simpanan emas sekarang. Klik link di bio atau DM hubungi saya terus. Saya akan bantu sebaiknya. Emas fizikal. Tengok tutorial pin video di profil saya.